dari Sabah ialah Adi Putra Akasha. Siapa yang ingat apa yang beliau lakukan pada semalam dalam 4x400? Beliau menjadi wira untuk Sabah. Dan catatan masa 48.80 saat. Beliau mara menerusi masa. Dan kemudiannya Kanishkan 48.99. Beliau lepas di separuh akhir yang kedua. Yusri Saifullah juga antara yang mencipta kebangkitan buat Sarawak di penghujung 4x400 pada semalam. Dan kini beliau datang selaku pencatat masa terbaik 48.08 saat. Dan ini yang kedua terbaik, Syafiq Fikri 48.42 saat. Beliau dari separuh akhir pertama 1-2 dengan Yusri Saifullah. Dennis Zuhri Nazari 48.69. Beliau berada pada kedudukan ketiga terbaik di antara kesemua yang berjaya melayakkan diri. Dari Pulau Pinang, salah satu ialah Farhan 48.74 saat dari separuh akhir yang ketiga. Dennis War di lorong 8 50.04 saat. Beliau mara daripada apabila kita semakin hampir. Dan terus saja dimulakan untuk 400 meter aksi final lelaki, yang mana perhatikan bagaimana permulaan daripada Dennis Zuhri yang cuba untuk terus memotong kedudukan Farhan Isrul Nizam yang berada di lorong yang ketujuh. Dan itu adalah larian yang cukup bertenaga, permulaan yang cukup bertenaga daripada Dennis Zuhri untuk terus berada di harapan sambil cuba dikejar juga oleh Syafiq Fikri yang berada di lorong yang kelima. Tapi perhatikan juga pada Yusri, beliau yang mempunyai catatan masa yang terbaik. Dan Dennis Zuhri, sekali lagi Dennis Zuhri sedang berada di harapan dengan 100 meter yang terakhir. Tetapi perhatikan di penghujungnya adanya Kanishkan yang terus saja berada di bahagian hadapan untuk memenangi pinggan emas. Dengan Farhan berada di belakangnya 2.53. Kanishkan 100 meter yang terakhir cukup bertenaga untuk memenangi pinggan emas. Satu lagi emas. Dengan pingat perak Kanishkan pinggan emas 48.26 saat. Farhan Isrul Nizam dari Pulau Pinang 48.41 dan Yusri dengan 48.67 saat. Beliau memenangi pingat gangsa untuk Sarawak. Jadi emas buat perak.